saya bawa anda ke satu tempat yang tak ramai tahu, tapi cukup luar biasa. Hari ini kita berada di Kompleks Pertanian Titi Gantung Bota Perak. Terletak di daerah Perak Tengah, di sinilah berdirinya Taman Kekal Pengeluaran Makanan Titi Gantung dengan gabungan teknologi moden dan semangat petani tempatan. Ladang ini menjadi bukti bahawa pertanian hari ini bukan sekadar pekerjaan tetapi satu kebanggaan. Hai, sekarang kita bersama dengan Tuan Hazim, pegawai yang bertanggungjawab dalam menyelaras kawasan tanaman ladang di sini. Tuan, dalam perjalanan saya ke sini, saya melihat banyak ladang penanaman jagung. Kalau boleh Tuan ceritakan, sebenarnya berapa keluasan tanaman jagung di Titi Gantung ni? So, di sini kami TKPM fokus kepada tanaman jagung. Untuk kawasan kami, keluasan yang sebenar ialah 111.6 hektar dan yang kita bagi kepada peserta TKPM untuk tanam jagung sebanyak 90 hektar lah. So, seluruh kawasan ni yang bertanam jagung hampir setiap masa ialah 80 hektar lah. Dia lebih kurang dalam 80% daripada keluasan kita tanam jagung kat sini dan pengeluaran hasil sentiasa ada. Dia tidak akan putus lah. Sekarang kita berada di ladang penanaman jagung. Jom kita cuba kutip jagung. Di sini terdapat banyak variasi jagung yang ditanam, antaranya Green Eagle 1606. Menurut petani, jagung mengambil masa 70 hari untuk dituai dan mendapat 3 hingga 4 kali tuaian dalam setahun. Sekarang, saya bersama dengan Encik Mukit, seorang pengusaha ladang penanaman jagung di Titi Gantung. Assalamualaikum Encik. Encik, bagaimana Encik mula terlibat dalam industri penanaman jagung ini? Dan apakah yang mendorong untuk memilih jagung sebagai tanaman utama? Warahmatullahi wabarakatuh. Kebun jagung ni saya berminat daripada muda, daripada kecil sampai ke besar lah. Sebabnya pendapatan hasil dia memberangsangkan, pembeli masih berminat dengan tanaman jagung. Bukan sahaja itu, penanaman jagung di TKPM ini juga dilakukan secara berperingkat bagi memastikan pengeluaran jagung tidak terhenti. Tidak cukup dengan itu, terdapat juga inovasi yang dilakukan oleh pihak TKPM. Encik, saya dapat lihat di belakang ini terdapat banyak batang jagung. Apa yang akan dilakukan dengan batang jagung ini? Boleh Encik ceritakan? Untuk yang kita lihat kat sini, batang jagung, selepas kita menuai jagung, batang-batang jagung tu kita akan potong dan kita akan menjadikan dia sebagai makanan ternakan lah. So kita akan ambil batang jagung tu, kita akan potong dia dan kita akan bawa ke sini, dan mesin ini akan memotong batang jagung tu menjadi kecil dan menjadi silage lah. So untuk makanan ternakan. Selesai di TKPM, kami bergerak pula ke hentian jagung. Di sini, kita dapat membeli jagung-jagung dan pelbagai pilihan makanan yang berasaskan jagung seperti jagung susu, jagung rebus, cucur jagung dan pelbagai pilihan air yang berasaskan jagung. Berada di Titi Gantung, maka rugilah jika kita tidak mencuba bubur perak. Di sini, kami juga berkesempatan melihat cara pembuatan bubur jagung oleh Encik Badri Hisham. Bahan-bahan mentah untuk bubur kami, kebanyakan kita ambil daripada kawasan tempatan. Jagung kita ambil daripada pertanian, kalau tak cukup kita ambil daripada luar. Sekarang tiba masanya untuk kita cuba bubur jagung. Wah, nampak sangat sedap dan menyelerakan. Wow, sedapnya. Wah, kenyangnya makan bubur jagung. Kawan-kawan, selesailah seharian kita menelusuri kawasan tanaman jagung, makan makanan berasaskan jagung dan macam-macam lagi. Semoga dengan adanya TKPM di Titi Gantung ini bukan sahaja memberi peluang ekonomi kepada petani, malah kepada orang sekeliling untuk menjual dan mengusahakan perniagaan berasaskan jagung. Kalau datang ke Perak, jangan lupa datang ke Titi Gantung ya. Bye, jumpa lagi dalam siri akan datang.